Menerusi perkongsian media hiburan official di laman TikTok rasmi mereka, sebuah rakaman video ketika suasana majlis resepsi kedua buat pasangan Era Fazira dan suaminya Ezwan Zain. Dalam majlis resepsi tersebut, ramai di kalangan selebriti yang hadir memeriahkan majlis itu. Malah, pasangan itu juga ada bertukar madah-madah yang indah di antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, bid wanita negara Datuk Seri Siti Nurhaliza juga turut memberikan kata-kata ucapan buat pasangan pengantin itu. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Korang yang ambil video ni semua doakan abang tau. Abang aja. Abang ngakak. Dia abang ngakak. Ayolah sini kan. Hai. Jangan kantuk. Depan sikit tak tengok mana kamera boleh ke depan sikit. Kalau tak dia buang lah nanti saya ingatkan orang from time to time kadang-kadang saya agak ke belakang. Dengan abang beri ke depan lagi. Alright. Doakan. Bismillah. Satu Siti. Izinkan saya bercakap sedikit tentang isteri saya yang bernama Fazira Wan Cik ataupun Era Fazira. Boleh sikit saja dan habis kan? This celebration was planned especially for you. Kerana you layak diraikan dengan penuh kasih, keindahan dan ketenangan. Walaupun kita semua tahu planning a wedding usually test everyone's passion a little. But Alhamdulillah, Allah memudahkan segalanya, and here we are. Thank you for choosing me as your partner in this life. Terima kasih atas kepercayaan, kesabaran dan kasih sayang. I promise to keep growing with you, learning with you, and walking beside you with faith, with honesty, and with kindness. I may not be perfect, but I promise to always try and to apologize sincerely, usually sooner rather than later. Di hadapan semua yang hadir pada malam ini, saya berjanji untuk menjaga amanah ini sebaiknya untuk membina rumah tangga yang dipenuhi sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Akhir kata, pada setiap seorang yang hadir pada malam ini, thank you for making this evening very beautiful, more beautiful than we have been imagined. Kehadiran anda, sokongan anda dan doa-doa anda telah menjadikan malam ini satu kenangan yang kami akan simpan sepanjang hayat kami. Saya tak nak cakap panjang, saya nak puji suami saya. Suami saya, Ezwan Zain, melakukan segala-gala ini katanya untuk saya. Saya rasa sangat-sangat terharu. Segala penat lelah, pengorbanan dia, dan saya tahu dia tidak tidur. In fact, sehingga ke arah melangkah ke dalam dewan ni pun
masih lagi dia bimbang akan semua orang, semoga semuanya okay, happy. So thank you so much sayang. Saya akan semat memori ini selama-lamanya dan bimbinglah saya dengan baik, dan saya ingin menjadi isteri yang baik buat awak. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah, saya hadir malam ini dan juga bersama dengan suami dan ambil kesempatan untuk ucapkan selamat tahun baru kepada kedua mempelai diraihkan, ya, Kak Era dan juga Mr. Kita doakan semoga bahagia sampai ke jannah dan rasa sentiasa menemani satu sama lain, bersama-sama dalam apa saja cabaran dan dugaan. Okay? Kita orang gembira saya kerana dah kahwin. Alhamdulillah, Nadia sebenarnya terutama daripada kecil memang minat sangat meminati Kak Era Fazira. Jadi bila dijemput untuk hadir untuk hari bahagia beliau, it's very honoured for me untuk be part of it. Sangat cantik, sangat magical, and I'm so happy for you Kak Era yang nak bagi. Semoga bahagia hingga ke jannah. Memang perfect couple.